Hari raya pula dah. Hari kedua. Ha? Hari ketiga. Kau tu canai breakfast. Nah. Dari dia pedas. Asam hari ni kan. Sebab di sana di atasnya. Roti lagi sikit. Sebab di sana di atas. Boleh ke? Biar kamu. Nah. Pecah sini boleh, pecah sana boleh. Mau tak ada? Pakai. Ni amat kita buat boran ada tak cawan tu. Oh, Adik kita je kakak kalau nak tidur lagi adik. Adik nak tidur adik. Tengok Alung ke? Namanya? Roti tu. Yang tak nak. Besar ni. Tapi berapa dah? Tak tahu lah. Ya. Berapa? Besar. Macam dia apa baca juga. Kata dia rantai kecil je. Dah nak masuk tak ada. Jenuh. Nak awak punya enjin dah rosak. Kita pergi pantai pagi-pagi. Tapi dah pukul berapa? Pukul 9 dah. Aku tak bawa jam. Aku tak bawa. Cekap 12.30. Sekejap je. Sekejap. Apa ni? Balik kan. Diorang biar mandi kolam. Kita angkat barang masuk dalam kereta. Nanti kan diorang balik kan diorang mandi. Kita tunggu diorang je. Ui, panas peti. Tak tahu lah. Nak main hari. Panas kan? Kita pergi lambat. Patutnya pagi tadi. Kita orang pergi lambat ni. Pukul berapa dah? 8 lebih kot. Yelah dekat pukul 9 ni. 8 lebih. Tanyalah ustaz tadi. Pergi lambat. Patutnya pergi pagi tadi. Aduh hai. Tapi ramai je orang pantai ni. Pelik lah. Sebelum ni kita orang datang sini, orang tak ramai tau. Sekarang ni orang ramai. Sekarang ni orang dah ramai lah kat sini. Tak, orang ni lah. Bukan masuk ikut tepi. Yelah ikut tepi ha. Sebelum ni pagi memang orang tak ramai kat pantai ni. Tahu lah. Mungkin sebab dah lama tak datang, kita orang tak tahu. Panas. Topi tak bawa, topi dan kereta. Nak pergi ke Betty? Macam jauh sangat pula rasa. Dah. Kan? Iyalah. Panas sebab kita orang dah lambat dah. Patutnya pagi tadi. Pergi break. Bangun lambat dah. Nimbang lama semalam. Sampai pukul berapa tak nimbang malam. Ngantuk lah. Dah semalam tidur balik. Panas. Panas, jomlah balik. Macam Jomlah balik. Kemas barang tu. Sekarang tunggu diorang mihar je. Kan? Tapi kau dah mandi kan semalam pantai? Budak-budak pun diorang pun mandi juga? Maya semua? Maya, Lisa, Aira. Oh semua dah rasa lah. Okey lah. Kat Akil tak nak. Dah Akil sampai sini dah keluar pintu dah. Tak nak. Oh Akil tak nak? Akil masuk kolam. Kita dorang lah mandi. Oh okey diorang tak mandi kolam semalam? Oh. Petang dia tak mandi kolam. Okey lah tu dapat lah. Ni mandi kolam ni. Balik bilik je lah. Akil dah bangun. Akak dah ada tu. Pergi mandi. Pergi mandi kolam dulu. Kakak tak siap lagi? Kakak? Tak nak mandi pula dah? Siap lah. Bukan kakak Aira, kakak Ayah.
Adik mandi kolam adik. Malu nak balik. Jom, jom. Ni, kucing ni. Ikut sana je lah. Mu jatuh Tino mu. Jatuh ke Tino? 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 Okay, bye-bye. Kamu tak payahlah. Kamu pergi mandi kolam. Pergi mandi kolam. Panas. Panas tak? Kita lega muka nanti. Baliklah ke rumah balik. Panas sangat. Itulah patutnya pergi pukul 7, 6.30 tadi. Dah pukul 9 memang lah. Kan? Sama barang lah. Nak balik dah sekejap lagi. Sepah ni. Mak kemas kan? Kali tak pergi mandi? Malas? Tak nak kuih ni kak. Malas tadi. Kuih lama ni tak. Donat. Buanglah. Tak habis malam tu nak. Akak nak makan, takut diorang ni nak makan. Dah lah takut diorang makan, langsung. Ha? Yelah, tu lah. Maya. Ya kat sini punya. Tak nak pergi mandi kolam? Kenapa? Aira dah pergi dah dengan Lica. Malas? Siap. Ni apa bawa air tu? Tadi charger tu charger siapa? Kak nak lagi botol kak? Betul sudah ambil dah charger. Aku punya charger mana pergi tah? Mak marah. Biset mirror. Tak ada apa dah dalam ni. Tak ada apa. Tak ada. Ya Allah, tinggal pula budak ni sekejap lagi. Ada satu lagi ulat tinggal. Mana kecil? Ulat-ulat dalam bilik atas katil tu. Kau jangan lupa. Jangan lupa ulat atas katil tu. Balik dah. Angkut semua lah. Hari ni kita balik awal. Budak-budak pun tak main di kolam. Tarik lah. Budak-budak pun tak main di kolam. Kita nak balik dah. Tarik kat situ. Cah, nak balik dah ke? Tak nak? Jom. Ha? Nak mandi kolam. Nanti kita datang lagi ya. Tak payah main pintu, jom. Balik dah. Nak balik dah. Kita balik. Kita dah gerak balik dah. Sekarang ni dekat jalan Aluaka. Semua ada kan? Dah separuh jalan baru tanya. Semua ada. Maira makan keropok. Ada Cik Pah tinggal tu. Ingat tak? Cik Pah? Ya, dekat tu. Apa? Ni Cik Pah. Tinggal Pak. Ada Aira? Ada orang, kami orang. Selamat jalan. Bye-bye. Tak payah. Tak ada lain. Dua. Tak ada cik. Dah ada ni dah. Oh, cik sini. Papa. Ya.
Habis lah. Durian. Yang mencari ya. Apa dia? Mencari. Mencari apa? Mencari. Mencari. Ikut Cik Anom. $15. Yang ni? Sama. Ini makan ya? Jadi cheese. Nak beli apa? Makan. Tak nak beli bawah ni? Kayu. Tak nak lah. 43. Ha? 43. Yang apa dia? 40. Okay, dah shopping dah. Satu lagi tempat shopping yang orang ramai berhenti dekat depan camp ni. Camp UDM. Sebelah Petronas ni. Sepanjang jalan ni. Alamat balik. Ramai orang apa? Ramai orang beli kat situ. Ramai pula orang kan? Saya lupa kan? Ramai orang. Sampai orang dia tumpang. Ada macam kita ni mak rezeki orang. So, dah siap dah, boleh balik dah. Dia bawa dia lah. Bye Kuantan. Nanti kita datang lagi. Orang ni dia. Mana satu nak pergi ni? Nak terus ke nak kiri? Terus. Visit Maran. Pergi Maran. Cari masjid, cari kedai makan. Ni pekan Maran mah. Tapi banyak kedai makan. Tak apa. Ni rasa Banyak Boleh lah tu tinggal ni kejap lagi. lama. Dia mahal ni. Kalau yang Boleh lah kita try. highway yang mahal. 110. Masuk 3 minit dah. atuk sorong lagi. Ni kurang masuk. Boleh rasa gini. Fazan ni? Bukan ngaji. Abang suka. Tempat Sarul. Dia ada tulis apa tu? Taman apa? Entah. Oh, Singgah menteri semayang. suka lah dia lepas mayang kan. Abang suka lah. Kita berhenti kat masjid Asyakirin, daerah Maran. Di mana ni tangga ni? Oh, tangga. Ini lah sebelah ni. Sebelah ni. Kita berhenti kat sini. Sikit lagi nak masuk Atu lah. Jalan. Masuk. Ni yang Pergi pegang anak. Dia daerah pegang. Miru tak semayang lagi. Miru dah. Itu dah semayang dah. Dah tinggal. Nampak Sini. tinggal? Tinggal. Tinggal. Anak. Korang punya 5918 dia 5919. Aku kata, mak pun tengok juga. Tengok je. Mana satu kereta ni mak tengok. Takut kereta ni. Kereta ini ni tak cam. Kan? Tak Lambat lauk. Bawah ni. Cantik lah. Dia diamond. Jadi kita makan, jom. ada apa? Jom. Mak bawa ambil agak. Dah. Berarti nampak dia terus ikut lah. Merah. Nasi je. Ni apa ikan karai? Nak rasa ikan karai.
Itu dah. Dah. Banyak pula lauk. Salam tu ke? Ada ayam goreng tadi. Ayam goreng tadi. Itu baru goreng je. Salam tu. Salam lah. Salam tu balik. Kita nak balik lah. Dia nak burger. Anda tak apa lah. Baris. Bye. Terima kasih. Bye bye. Kakak kita salam sikit. Saya tak salam maklum pun. Habis dah cuti. Jumpa Raya Haji nanti. Balik Kelantan. Hari apa? Hari Rabu. Bye. Sekolah kan? Tinggi tengah seorang tak? Nak je. Ikut balong malam. Ikut malam. Bye. Penuh ha. Sial. Bye. Allah. Angkat maklum Malang nombor 4. Ni Lica. Laki juga. Lica. Lica. Tinggi dah. Ingat nak bagi RM2.5. Bawa jerantut tu ah. Yang tu Sabri. Dah bawa dah. Dah bawa dah. Dah bawa dah. Tutup pintu tu. Bye bye. Nak salam. Dia nak salam je. Nak salam je. Okey salam. Okey, bawa adik. Adik nak hantar dah tu. Adik nak pergi dah. Bye bye. Bye Dik. Adik ni tahu je orang ambil video dia. Nyapah Pak Long. Adik ni. Adik. Tapi ni kat nenek Malang lah. Malang ada. Sama je. Bye-bye. Okey dah tutup pintu. Bye bye. Kesepit kan? Mama ikut. Adik dia balik dengan ayah. Hello. Tinggal lah dengan ayah. Kita nak beli Kelantam kan? Nak beli Kelantam. Besok balik Kelantan tinggal lah ambil. Apa je kat Kelantan? Macam tu. Hello. Okey. Malam. Besok balik Kelantan tinggal lah ambil. Hello. Dah. Jom kita jauh lagi ni. Bye-bye. Bye. Tak ada susu. Nanti nak balik Jerantut. Kau nak balik Jerantut ke? Oh sengih saja mu. Mu gedebe mu. Koi lah. Senyum. Jom panas. Jom balik Kelantam. Salah ingat kat ni. Salah ingat. Macam lah Kelantam. Lepas kita pergi Ganu, kita pergi Kelantam ni kata. Dah. Dah. Ada apa-apa tak? Aira kan M. Aira M. Esok pergi Kedah pula ya? Ha. Bye. Aisyah air Rabu. Ha. Pergi Kedah mana Ha. tu? Bulan 7. Bulan 7 nanti 3 hari pula. Hari apa? Apa kau tengok bulan 7? Bulan 7 mak kata ada kenuri kawan apa? Bulan 7 ke bulan 6? Bulan 6. Hujung bulan 6. Bulan 7. Kau bulan 7 3 hari kan? Perbincangan kat sini. Alah ni lupa. Maya letak belakang dah Maya. Okey kat. Okey okey. Jual apa sikit ambil dulu. Bye bye. Tak kena taruh. Ya. Yalah. Ni Maran. Merah dengan mak 3. Kawan 3, 6. Kawan 6. 3, 6. Beti Beti 2. 1 je. Satu je. Ha? Satu je. Tak boleh tak makan? Jerakam sikit lah area Maran ni. Dia termelur kan? Dia balik ikut Cenur. Oh, cenur. Cenur tak ada kan? Ini je lah pekan dia. Tu lah ni orang kiri. Yelah tadi tu. Cik dia Maran ni. Kemarin. Maran ni dulu tempat penghentian
Best. Kuantan nak ke Melu. Lepas jalan lama dulu. Cantik pula pemandangan ni. Sejam Ada lebih. Tennessee ada. Sejam lebih daripada Kuantan sampai sini. Okay, ni kita kena hadap Nampak tu? Punyalah jam. Aduh Kalau nak ambil je RM9 tu dah tak payah tu. Tengok Ambil ni. je RM9. Daripada berapa lorong jadi 2 lorong. Ni lah tiap-tiap tahun rakyat hadap. Tak tahulah macam mana nak selesaikan masalah ni. Buat. Tengok tu. Berapa banyak kereta ni. Ni bawa sikit tau. Esok raya esok. Silakan. Dia balik kahwin Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua jemputan yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita meriahkan. Dah tamatlah cuti kita. Kita dah nak sampai rumah dah. Berbahagia sentiasa dan jemput makan semuanya. Lepas ni nak pergi mana tak tahu. Dengar abang cakap. Okay, bye-bye. Terima kasih menonton.